Hai, Assalamualaikum. What's up? Welcome back to my channel Rayangku 123. So hari ni saya nak buat konten pasal TikTok, pasal hantu video ni. Mari kita tengok. A few moments later. Hati-hati kalau korang nampak seorang ustazah ni datang ke rumah korang, jangan mudah-mudah bagi dia masuk. Sebab dia bukan nak ajar mengaji. Korang tahu tak, ustazah ni pernah mencari budak, suka main phone, suka menangis, malas buat kerja sekolah, tak nak pergi sekolah dan melawan kata mak ayah kalau kena saya nak jadikan anak angkat. Tolong buka pintu, Mak. Adik janji tak nak malas lagi. Tolong buka, Mak. Mak cepat dia dah dekat, Mak. Adik janji tak buat lagi, Mak. Ya Allah, ya Allah, cepat buka. Astagfirullah. Ya ampun. Ya Allah, ya. Hei, anak-anakku. Nenek cari budak yang masih lagi main handphone, tak nak baca buku, tidur lewat malam. Nanti hantar duduk dengan nenek. Nenek Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 hospital paling berhantu di Malaysia, Part 1. 5. Hospital Lama, Kuala Lumpur. 4. Hospital Tanjung Rambutan, Perak. 3. Hospital Lady Templar, Eras Selangor. 2. Hospital Lama Muar, Johor. 1. Hospital Lama Taiping. hai anak-anak kecil. Buka pintu. Masmin. Kamu pengantin tu. Ballerina kap. Bobby tolong aku, Bobby. Cerita seram Balai Polis Lama Gombak. Balai Polis Lama di Gombak itu sudah ditutup sejak awal tahun 90-an. Ramai Saya mencari budak yang main phone, tak. Pontianak adalah roh perempuan yang mati ketika mengandung. Saya cari budak yang kuat. Suamimu pulang. Oke, itu saja video kali ini. Jangan lupa komen and share.